Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat tutorial cara-cara untuk menghancurkan azimat-azimat, wafak-wafak ataupun barang-barang yang dipercayai barang-barang sihir. So hari ini saya ada dapat ni, rasanya macam kulit lembu. Okey, kulit lembu yang ada rajah-rajah wafak-wafak azimat. Okey. Kemudian ada fotostatik kertas yang ada tulisan-tulisan ayat-ayat Al-Quran yang dipisah-pisahkan. Okay. Ini ada tak tahu lah, tak nampak dah pun dia punya tulisan-tulisan dia tu. Ini ada juga wafak kain, ada rajah-rajah, ada tulisan-tulisan yang bercampur dengan ayat Al-Quran. So walaupun kita nampak bercampur dengan ayat Al-Quran, tapi dia dah antara yang hak dan yang batil bercampur, maka menjadi haram semuanya. So barang-barang ni kita kena hancurkan. Okay, dan juga ada satu keris kecil, tak boleh cabut pun. Ada satu keris kecil, wallahu alam. So dapat daripada seorang pesakit, dia kata adalah untuk sebagai perlindungan kita. Okey. So barang-barang ni hendaklah kita sediakan satu bekas kecil ni untuk kita rendamkan dalam air ruqyah. So cawan ni tadi saya masukkan air ruqyah. Okey. So barang-barang ni kita kena koyak-koyakkan, kita kena rosak-rosakkan sifat dia. Lalu saya rendamkan dalam air ni tadi, insya-Allah. Okay, kertas-kertas ni pun saya koyak-koyakkan, gunting-guntingkan, rendamkan dalam air ni. Okey, yang ni pun sama. Okey, saya gunting-gunting. Kemudian saya akan rendamkan dalam air ruqyah. Okey. So yang macam keris ni saya akan ketuk-ketukkan sikit, bagi dia bengkok-bengkok sikit, bagi dia rosak sifat dia. Dan saya juga akan rendamkan dalam air ruqyah ni. So yang kulit ni pun sama, saya akan guntingkan, rosakkan dia punya ni. Saya tak gunting habis sebab saya nak tinggalkan supaya saya boleh tunjuk kepada pelajar-pelajar yang mana yang minat nak belajar tentang ruqyah ni. Okey. Okey, biasanya yang ni saya akan rendamkan, saya akan biarkan lebih kurang 3 hari. Selepas pada 3 hari kita boleh buang. Okey, boleh buang ke tempat pembuangan sampah ke tong sampah ke, insya-Allah. Okey. Ini air yang dah dijampi lah. Kita guna air yang dah dijampi. Okey. Okey, itu saja daripada untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.